Tapi bukan bermaksud I kena benci Budin semata-mata kena tolak dia sebab Rafiq. So sekarang ni, diorang berdua tu bahagia ke? Tak kan? Okey, kenapa kita nak siksa anak kita? Sedangkan kita tahu diorang berdua tu tak bahagia. And I know you. You suka sangat Rafiq. You nak Rafiq jadi menantu you. Kalau tak, takkanlah sampai you sanggup halau Lily dulu. You boleh je terima suami dia kan? Itu kesilapan terbesar yang pernah I buat. I tak sepatutnya campur urusan hidup anak. Sebagai ibu, I sepatutnya sokong dia. Berada di belakang dia walau apa pun terjadi. Tapi you berkenan dengan Rafiq. Ya, I berkenan. Sebab tu I nak buat dia menantu. Tapi bukan bermaksud I kena benci Budin semata-mata kena tolak dia sebab Rafiq. Wah. Berubah betul perangai you, Akid. Hah?